Isunya bukan diesel mahal atau murah semata-mata. Isunya, siapa patut dibantu. Kenapa diesel nampak mahal, tapi RON 95 masih murah? Sebenarnya perbandingan itu tidak tepat. Kita banding diesel tanpa subsidi dengan petrol yang masih disubsidi. Kalau nak banding secara adil, RON 95, RM1.99, bandinglah dengan diesel bersubsidi yang sekitar RM2 hingga RM2.15 seliter. Baru apples to apples. Yang ramai tak nampak, diesel untuk kegunaan asas rakyat masih dilindungi. Nelayan, petani dan bersawah, bas sekolah dan pengangkutan awam, sebahagian besar pengangkutan barang dan rakyat di Sabah Sarawak serta Labuan. Mereka masih dapat diesel sekitar RM2 lebih seliter atau bantuan tunai setiap bulan. Maknanya diesel untuk kerja dan cari makan masih dijaga. Dan kalau nak banding dengan negara lain, kena banding secara adil juga. Sebenarnya, di banyak tempat hari ini, diesel memang lebih mahal. Kenapa? Sebab faktor global, termasuk konflik di Asia Barat yang tolak naik harga diesel di seluruh dunia. Jadi ini bukan isu Malaysia sahaja. Ini memang trend global. Kita pernah guna subsidi menyeluruh. Antara 2019 hingga 2023, kos melonjak daripada sekitar RM1.4 bilion kepada RM14.3 bilion setahun. Bila harga minyak naik, kos kerajaan naik. Tapi lebih penting, sistem ini bocor. Pada tahun 2024, jualan diesel runcit sekitar 7 bilion liter setahun. Selepas kita perkenalkan subsidi bersasar, angka itu turun kepada sekitar 4 bilion liter pada 2025. Turun 3 bilion liter setahun. Itu bukan kecil. Itu menunjukkan penggunaan sebelum ini bukan semua untuk rakyat, tetapi termasuk penyeludupan dan penyalahgunaan. Dan setiap ringgit yang bocor itu sepatutnya pergi kepada rakyat yang benar-benar perlukan. Di Sabah dan Sarawak pula, situasinya berbeza. Di sana, diesel bukan pilihan. Memang keperluan harian. Ramai guna diesel untuk bergerak, berniaga, bekerja, macam kita guna petrol di Semenanjung. Sebab itu, kerajaan kekalkan harga lebih rendah di sana supaya rakyat tidak terbeban. Satu lagi perkara penting. Harga diesel ini ikut pasaran. Minggu ini sahaja, harga sudah turun 75 sen. Maknanya, bila harga global naik, harga naik. Bila harga global turun, rakyat pun dapat manfaat. Pada masa yang sama, kerajaan tambah perlindungan. Bantuan diesel dinaikkan kepada RM400 sebulan, melibatkan ratusan ribu penerima. Dan subsidi bahan api keseluruhan sekitar RM7 bilion sebulan pada harga semasa. Dan penting, harga diesel untuk nelayan, pesawah, bas sekolah dan pengangkutan awam tidak berubah. Jadi ini bukan tarik bantuan, ini pastikan bantuan sampai kepada yang betul. Isunya bukan diesel mahal atau murah semata-mata. Isunya, siapa patut dibantu. Kita boleh terus subsidi semua orang, tapi akhirnya banyak yang bocor. Atau kita fokus bantu yang betul-betul perlukan. Kerajaan pilih untuk lindungi rakyat dengan cara yang lebih adil dan bertanggungjawab.